setahun 2 tahun, lepas tu dah tak jadi lagi. Jalan ni cantik ke apa? Ya, awak ni ikut shortcut? Taklah, untuk ada signboard tadi. Oh, ya Allah. Nanti aku terus tekan tu sebab dah nampak signboard. Oh, jalan lah kereta. Tu makam nampak kuning.
macam betul gerbang gitu eh. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke makam Puteri Limau Purut. Inilah makam Puteri Limau Purut di kawasan ladang kelapa sawit lah, kan? Dan kawasan ni terletak agak dalam sikit dan laluan masuk pun agak sempit dan muat untuk satu kenderaan je lah, kan? Dia maklumlah kawasan kelapa sawit kan, dia agak jauh. Jadi alhamdulillah saya dibawa oleh warisnya datang ke sini untuk saya dah merungkai dah cerita ni, tetapi memang hajat memang ada nak datang ke sini. Dengan izin Allah hari ni kebetulan saya sampai ke Perak dan jumpa dengan waris tu pada 31 hari bulan 5 hari Sabtu. Alhamdulillah jumpa dan dibawa ke makam dia. Kalau pergi seorang-seorang rasa sesat jugalah kan. Sebab jalan dia sempit, macam kalau seorang tu rasa ya tak ya lah nak ke kawasan ni kan. Tapi alhamdulillah ditemukan dengan makam yang penuh misteri lah sebenarnya kan. Misteri dan kata Puan Nita memang betul lah ini makam Puteri Limau Purut ni betul. Jadi dan di kelilingnya tu adalah kubur bagi dayang-dayang puteri lah, kan? Dan salah satu pantang puteri ni daripada keturunannya juga katanya apa tadi? Dia tak boleh potong limau purut. Tak boleh potong limau purut. Tak boleh potong limau. Tak boleh potong limau. Jadi dapat tak kenapa tak boleh potong limau tu, sebab apa sebenarnya? Tak tahulah. Mungkin sebab nama dia kot. Sebab nama dia Puteri Limau Purut. Sebab dia ada pantang larang dia ni puteri ni. Jadi pantang larang tu bila dia berjauh dengan keluarga mak bapak, jadi dia buat sendiri lah. Bila kita hidup sendiri kita buat sendiri kan. Jadi dan dayangnya tak kasih tapi dia nak buat juga. Tu akhirnya ada berlakunya accident yang tak diingini berlaku. Dia terpotong, terhiris lah. Terhiris, lepas tu ingatkan dia pingsan. Bila tengok dah tak ada nyawa. Tak ada nyawa, dah tak ada nafas. Tak ada nafas dah. Jadi dia punya pantang larang disebabkan kiranya maksudnya pantang larang dia tak boleh kena pisau. Tak boleh kena pisau. Jari dia. Sebab jari kan bersih kan. Dia tak boleh kena. Tak boleh kena pisau. Pisau tu kan bersih. Bukan sebab limau purut tu. Bukan sebab limau purut tu. Tapi sebab kan dia tak boleh kena pisau. Dia pantang larang, dia tak tahu lah sumpahan ke apa ke, saya tak tahu lah. Sumpahan tu hidup apabila dia berjauhan dengan keluarga. Sebab semua kena buat sendiri kan. Bila jauh dengan keluarga. Jadi sebenarnya kisah Puteri Limau Purut ni saya dah ceritakan sebelum ni dekat channel saya Studio and Exploration dekat YouTube. Di mana Puteri Limau Purut ni dikehendakkan oleh Sultan Aceh, Sultan Aceh yang inginkan memperisterikan Puteri Limau Purut ni, tetapi Puteri Limau Purut ni tak nak, sebab dia tahu kalau kahwin dengan Sultan dah banyak bini kan. Dia tak nak berkongsi kasih lah maksudnya. Jadi dia sembunyikan diri dengan dayang-dayangnya. Dayangnya dipercayai sebanyak 7 orang lah. Sebanyak 7 orang sebagai pembantu peneman puteri untuk sembunyi di kawasan ni. Dan di sebelah makam ni ada pokok yang besar, dikatakan disitulah kata orang tu tapak istana sederhana untuk puteri ni untuk berteduh lah. Itu dipercaya kat sini lah dia punya tempat menginap dia ke kan, tempat dia berlindung kan. Dia satu binaan yang sederhana asalnya lah. Dan
kata waris sebelum ni tak ada bunga pada pokok ni, tetapi hari ni alhamdulillah ada bunga pula kan, warna macam warna apa, warna purple. Ada warna purple. Dan ada kat puncak atas tu warna purple. Jadi mungkin satu tanda yang macam mana, ada tanda apa bunga tu, ada maksud juga? Tak tahu pula ada maksud ke tidak. Tapi satu tanda yang baik lah. Yalah. Satu tanda sebab yang baik. Sebab pokok ni hidup balik. Hidup balik, katanya kata waris pokok dia nak mati lah. Dah tak ada daun. Dah tak ada daun katanya. Tapi hari ni datang balik tengok ada penuh lagi. Penuh dengan daun. Penuh dengan daun lah. Daun buah dia. Okay. Jadi kisah Puteri Lima Purut ni boleh tengok dekat saya punya YouTube yang telah saya ceritakan. Dan inilah kali pertama kita datang, kita ziarah ke makam Puteri Lima Purut lah bersama warisnya yang tunjuk jalan ke sini. Dan sebenarnya bila sampai kawasan ni, dia ada satu perasaan atau emosi yang ataupun semangat yang sedih tau sebenarnya. Kan? Apa yang sedih tu Kak sebenarnya? Cuba ceritakan. Sedihnya sebab dia sedih dan dayang dia bunuh diri. Bunuh diri selepas kematian dia sebab terlalu sayang, tak sanggup orang kata menanggung rindu dengan puteri ni, dia orang bunuh diri. Jadi sebenarnya puteri tu sendiri sebenarnya rasa sedih. Kenapa dayang-dayang dia ni sanggup bunuh diri kerana dia. Sebab yalah, kalau dari segi Islam bunuh diri satu dosa besar kan. Jadi puteri agak kecewa atau sedih dalam situasi tersebut lah sebenarnya kan. Diharap benda ni jadi pengajaran lah kepada kita kan. Kalau apa yang berlaku pada orang yang kita sayang ke, orang yang kita rindu ke, kata orang tu redha, redha pada Allah kan. Kita jangan menyalahkan takdir. Sesungguhnya perkara tu adalah perkara yang Allah dah tentukan, kita perlu redha lah. Jangan salahkan takdir. Sesungguhnya yang berkuasa itu Allah. Dan dunia ini hanya tempat ujian semata-mata. Yang kekal hanyalah di akhirat. Jadi ada tak apa-apa lagi ni? Ada punya cerita ke atau ada pesan apa ke? Tak ada lah ya. Cuma dia orang dah lama tak datang sini kan. Jadi dia happy lah. Sebab kita sedekah Fatihah untuk dia, kita ingat dia balik lah. Itulah. Jadi kalau siapa yang datang ke makam ni, jangan buat benda-benda yang khurafat lah kan. Kerana ada kifarahnya kalau kita buat benda-benda khurafat ni. Sepatutnya kita jadikan makam ni dan sejarahnya tu sebagai tauladan kepada kita lah kan, bukan untuk tujuan keduniaan. Sepatutnya ia jadi pengajaran pada generasi yang ada sekarang ni lah kan. Jadi saya rasa itu sajalah maklumat yang kita boleh kongsikan dekat makam Puteri Lima Purut ni. Dan siapa yang pernah pergi ke makam ni boleh tulis dekat bahagian komen, kongsikan pengalaman anda. Dan saya harap perkongsian ni dapat manfaat lah kepada semua dan sebagai rujukan untuk generasi akan datang. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.